Harga bermula daripada 1,800. 1,600 lah. Okay, Assalamualaikum. Salam dari Terengganu. Hari ni 2 bulan. Okay, kita buka seperti biasa. Okay, geng, yang mana sedang mencari EFI untuk di store, kita ada geng. Kita ada banyak dan kita akan review suti-suti. Yang mana nak, boleh lock sekarang. Harga insyaAllah berlepas tutang. Harga bermula daripada 1,800. 1,600 lah. Sehingga 2,009. Untuk restore, tengok condition, tengok barang. InsyaAllah kita akan bagi sedetik. Jom kita tengok motor dan kita start engine sebiji-sebiji. Jom. Okay, yang ni EFI power. Kita nak dengan harga 1,600 saja. Siapa cepat dia dapat. Engine condition lawa. Kita start dulu sekali. Engine hidup kan. 1,600 saja. Siapa cepat dia dapat. Okay. Next. Kalau nak detail, kita boleh. Tak ada masalah. Komen je hak mana yang perlu kita review. Okay, ni EFI Dream tahun 2009. Yang ni kita nak hanya 2,600 saja. Start kali. Engine comel. Sebelum kita restore. Ni kita offer sebelum restore 2,600. Condition lawa, comel, jumlah komposit pun okey lagi. Okay. Next. Yang ni tahun 2011. Okay, start sekali. Yang ni mahal sikit. Kita nak dengan harga 2,900 saja. 2 tahun 2011. Okay, next. Yang ni EFI power tahun 1999. Yang ni condition, dia punya cover set, stiker, semua original lagi lah. Yang ni semua original lagi. Yang ni kita nak dengan harga 2,100 sahaja. Engine semua okey Engine semua okey. Okey, next. Yang ni EFI Dream tahun 2010. Tahun 2010, tengok motor, condition start sekali. Ni tahun 2010 kita nak dengan harga 2,600 saja. Yang ni pun sama, tahun 2010 kita nak dengan harga 2,600. Boleh masuk 3 biji. Kita dah restore, ada dalam 3 biji kita restore. Yang ni ada saki baki dia. Mana dia kata yang nak restore sendiri, yang nak harga murah, boleh ambil yang ni. Okey ni, start. Okey. Yang ni 2,600 juga, tahun 2010. Yang ni special. Yang ni special. Condition dia lawa dan dia mari dengan starter. Ni harga mahal sikit lah sebab dia starter. Tapi condition comel. Condition comel, engine standard. Dia mari brake disc depan. Okey. Terus start sekali. Starter hidup tau. Ni mari dengan starter. Dia mari starter tahun 2004. Yang ni mahal sikit, 2,800. Okey. Okey geng. Yang ni ada sebiji yang dah siap dah kita buat restore gili-gili. Yang ni memang ni restore gili-gili, bukan restore sebenarnya. Yang ni kita nak dengan harga, siapa nak tak perlu repair dah ni. Tapi kalau nak buat sikit lagi pun tukar exhaust biji je. Dia mari exhaust ni cuma dia karat. Okey, yang ni kalau betul nak, kalau nak kita siap tukar exhaust 3,800. Tukar exhaust baru biji. Okey. Yang ni, kan, ada biji yang dah siap. Okey, siapa nak boleh lock sekarang. Okey, yang mana berminat nak cari EFI, boleh cari, boleh tekan link di bio ataupun datang terus ke kedai kami. Kita nak lego saja. Yang nak restore lah, yang tak boleh restore, yang tak restore lagi, tapi yang dah restore, mari sini kita tengok. Ni kita tunjuk barang yang dah restore. Okey. Ni barang yang kita restore. Ada dalam 80% lagi dia punya rim. Kita tukar ni lidi. Dia tukar lidi baru. Dia punya pom-pom original. Okay, kita tukar semua. Kita tunggu rain, nak ambil rain saja. InsyaAllah esok siap. Ini body warna kuning. Kita tengok ni, cat dia. Kita bukan cat biasa-biasa kan. Kita cat 2K. Yang ni baru lepas kita pergi ambil tempat ngecat. Okay, kita tak cat sendiri, tak udang. Okay, yang ni pun sama. Yang ni tunggu nak polish saja. Tunggu nak polish, tapi yang ni hak kita sendiri. Saya sendiri. Hak nombor 494 tu hak saya sendiri. Saya restore, saya nak simpan. Okey. Yang mana berkenan? Yang mana berkenan nak hak restore dah dan hak dah restore lagi. Tapi barang restore memang mahal. Memang agak mahal. Memang saya rasa macam tak tahulah berbalik ataupun tidak. Terpulang pada diri awak sendirilah. Kalau awak rasa nak hak siadah, kita boleh bagi hak siadah. Nak restore sendiri, boleh mengambil restore sendiri. Tak sampai RM3,000. Okey?
Geng, siapa nak jamu tu boleh raja-raja, boleh tekan link di bawah. Jangan lupa like, follow, komen dan share pada kawan-kawan yang sedang mencari bola. Assalamualaikum, bye-bye.